Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam konvensyen khas yang dianjurkan oleh pemuda UMNO semalam, ada satu kenyataan daripada Akmal Saleh yang benar-benar mengejutkan seluruh rakyat Malaysia, khususnya pihak kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Apabila Akmal Saleh menyatakan bahawa himpunan ataupun konvensyen khas pemuda UMNO telah mendapat restu daripada Zahid. Akmal Saleh menyatakan perkara itu betul-betul mengejutkan kita. Sehingga kita tertunggu-tunggu jawapan balas daripada Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Adakah dengan kenyataan konvensyen khas pemuda UMNO dapat restu Zahid ini membawa maksud Zahid juga merestui UMNO keluar daripada kerajaan, dan adakah UMNO cuba untuk bermain dua kolam? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, istilah ataupun makna bermain dua kolam ialah menyediakan satu tempat untuk mereka dapat bertaut jika pelan pertama gagal, iaitu jika mereka sudah tidak nampak lagi peluang di dalam Pakatan Kerajaan Perpaduan, maka mereka akan tiba-tiba lompat pula menyertai muafakat nasional. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perbuatan seperti itu adalah satu perbuatan yang khianat dan pastinya tidak disukai oleh mana-mana pihak. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adakah dengan kenyataan konvensyen khas pemuda UMNO dapat restu Zahid, kata Akmal ini, menunjukkan Zahid Hamidi merestui UMNO dan merestui UMNO keluar kerajaan dan ingin bermain dua kolam? Ini jawapannya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kenyataan Akmal Saleh itu terlalu umum dan tidaklah menunjukkan sebenarnya Zahid mahu keluar UMNO. Zahid langsung tidak merestui UMNO keluar kerajaan, apatah lagi bermain dua kolam. Mungkin yang dimaksudkan oleh Akmal Saleh itu adalah cubaan untuk menarik perhatian dan untuk mengelirukan pihak-pihak tertentu supaya menyokong konvensyen dan seterusnya terpengaruh untuk membawa UMNO keluar daripada kerajaan. Zahid tidak pernah menyatakan restu untuk keluar daripada kerajaan perpaduan. Sekarang kita luruskan fakta politik, bukan naratif emosi. Restu konvensyen tidak sama dengan restu keluar kerajaan. Zahid memberi restu konvensyen pemuda, itu normal. Hak sayap parti bersidang, ruang luah pandangan dalaman dan demokrasi parti. Tapi restu program tidak sama dengan restu keputusan politik besar negara. Keluar kerajaan bukan urusan pemuda Akmal Saleh, itu urusan Majlis Kerja Tertinggi, iaitu Presiden Parti dan keputusan rasmi UMNO. Akmal sengaja kaburkan makna restu. Kalau Zahid restu keluar kerajaan, UMNO dah lama keluar. Ini logik paling mudah. UMNO parti lama, disiplinnya keras. Kalau presiden nak keluar, arahan keluar terus dikeluarkan. Menteri tarik diri, sokongan ditarik. Ini sudah pernah dilihat, pernah berlaku semasa Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri ketika UMNO menarik sokongan dan akhirnya Muhyiddin terpaksa letak jawatan. Tapi apa yang berlaku? UMNO kekal dalam kerajaan, Menteri UMNO kekal di kabinet, sokongan kepada Perdana Menteri ke-10 tidak berubah. Jadi, restu keluar kerajaan itu cerita dongeng politik. Main dua kolam sama dengan bunuh UMNO perlahan-lahan. Zahid cukup sedar satu benda, UMNO pernah hancur sebab politik talam dua muka. Main dua kolam bermaksud dalam kerajaan tapi serang kerajaan, duduk dalam bakar dari luar, nak kuasa tapi takut tanggungjawab. Itu resepi bunuh parti dan Zahid pun tahu, serta Zahid pernah dikenakan oleh PAS satu ketika dahulu dan amat menyakitkan.
Yang main 2 kolam sebenarnya mungkin Akmal Saleh. Mari jujur, Akmal masih pegang jawatan, masih guna logo AMNO, masih bercakap atas nama parti, tapi menyerang keputusan parti, main sentimen jalanan, bina populariti pribadi. Ini bukan keberanian, ini politik oportunis. Zahid sedang beri tali, bukan restu. Hakikatnya, Zahid beri ruang, bukan sokong isi. Ruang untuk tengok siapa yang melampau, nilai siapa langgar disiplin, kenal pasti, setia atau tikam belakang. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam AMNO ini teknik lama. Beri bercakap, kemudian bertindak. Kesimpulannya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Zahid tidak restu AMNO keluar kerajaan. Zahid tidak restu main 2 kolam. Zahid tidak bodoh politik. Yang sedang diuji sekarang ialah Akmal Saleh. Yang sedang dinilai ialah disiplin parti. Dan yang akan menentukan nasib Akmal bukan jeritan tapi keputusan Zahid. Kalau Akmal betul-betul percaya AMNO patut keluar, keluar AMNO dulu, jangan guna parti sambil lawan parti. Kalau tidak, sejarah AMNO akan ulang ayat pedih. Bukan Zahid yang khianati parti, tetapi orang yang menanggung atau menunggang parti. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Sebelum kita teruskan ulasan hebat ini pada petang ini, izinkan dulu saya berkongsi dengan Anda semua. Ini ialah terapi imun transfer factor for life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan sukar sembuh daripada semua jenis penyakit. Imun badan yang tidak seimbang juga menyebabkan kita kena autoimun. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan kita lah yang akan menyembuhkan semua jenis penyakit yang ada di dalam tubuh badan kita. Terapi imun ini mendidik, mengajar, menguatkan dan menyeimbangkan imun badan kita. Sebelum ini, apabila imun badan kita jadi lemah, bodoh dan tidak seimbang, imun badan kita gagal untuk menghapuskan semua akar penyakit yang bertumbuh di dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan kita lemah, akar penyakit akan tetap bertumbuh, berakar dan bersarang di dalam tubuh badan kita. Jawapan kepada kesehatan yang optimum ialah peningkatan daya imun badan, penyeimbangan daya imun badan, dan menjadikan imun badan kita bijaksana. Apabila imun badan kita jadi bijaksana, maka kita sehat. Cepat dapatkan produk hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, ini mungkin jalan penyelesaian kepada masalah Anda yang Tuhan hantar kepada Anda semua. Mungkin Anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan Anda, dan ini jawaban yang Tuhan hantar untuk Anda semua. Jom kita sambung berpolitik lagi. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Satu soalan daripada netizen kepada saya, kita jawab bersama. Beranikah dan apakah sebab Zahid akan usir Akmal Saleh? Sekarang ini kadang-kadang saya lihatlah secara pribadi, saya lihat Akmal Saleh sudah mula lebih kepala. Akmal Saleh lebih tinggi daripada suara Zahid. Zahid diam saja, tapi Akmal pula yang jerit sana sini, mahu keluarga ataupun AMNO keluar daripada kerajaan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sampai ada yang berani bertanya, beranikan dan apakah sebab Zahid akan usir Akmal Saleh? Oke, jom tuan-tuan dan puan-puan, saya akan jawab secara berterus terang, tidak berlapik, tapi menikam untuk realiti politik AMNO hari ini. Jujurnya, ya, Zahid akan berani pecat Akmal Saleh. Anda masih ingat insiden Khairi Jamaluddin dipecat daripada AMNO? Kalau KJ, kalau Khairi Jamaluddin pun Zahid boleh pecat, AMNO boleh pecat. Apakah pula Akmal Saleh yang kalau banding dengan Khairi Jamaluddin,
macam langit dengan bumi. Ini kan pula Akmal Saleh seorang saja. Tuan-tuan dan puan-puan, sejarah sudah membuktikan Zahid bukan jenis takut singkir orang yang cabar autoriti partai. Kalau dah melampau-lampau sampai mensabotaj UMNO Barisan Nasional, bersedialah untuk dipecat. Kita sudah ada sejarah lampau, yaitu Khairi Jamaluddin. Tuan-tuan dan puan-puan, ingat satu benda penting. Khairi pun pernah kena pecat. Tak ada anak emas bila melawan keputusan presiden. Akmal Saleh bukan lebih besar daripada parti. Dan dalam UMNO, siapa langgar disiplin memang bersedialah terima akibat. Kenapa Zahid ada sebab untuk usir Akmal Saleh? Pertama, kerana melawan keputusan rasmi parti. UMNO sudah buat keputusan jelas, yaitu kekal bersama kerajaan perpaduan. Akmal Saleh pula kritik secara terbuka. Hari ini dipentas beliau kritik dengan penuh berani. Beliau juga telah provokasi media, memberikan satu gambaran yang buruk kepada UMNO. Seakan-akan UMNO ini berpecah kepada dua, yaitu menyokong terus kerajaan atau berpecah menjadi penentang kerajaan pembangkang. Seperti yang dikatakan oleh anak Zahid Hamidi, ini memberikan gambaran yang buruk dan menjadi senjata peluru untuk pembangkang musuh politik UMNO menembak UMNO sendiri. Kelihatan seakan-akan UMNO sedang dalam berpecah. Dalam politik, parti lama seperti UMNO ini dosa besar. Kedua, ini karena ini akan mencipta image seolah-olah UMNO tunduk dan lemah. Bila Akmal Jerit suruh keluar kerajaan, dia secara tidak langsung kata, kepimpinan parti gagal, presiden tak tegas. Keputusan Majlis Kerja Tertinggi boleh dipersoal sesuka hati. Ini hakisan autoriti Zahid. Ketiga, gaya politik populis dan murahan. Akmal Saleh ini suka main sentimen emosi, kemarahan dan jeritan jalanan. Selain itu, Akmal Saleh juga seperti menyerupai PAS Perikatan Nasional yang hampir-hampir bermain dengan api, yaitu 3R. UMNO hari ini sedang cuba pulihkan image, yaitu kekal stabil, elak PRU mengejut. Akmal Saleh pula bawa UMNO kembali ke politik jerit dan bakar. Risiko jangkitan dalaman, kalau Akmal dibiarkan, pemimpin lain akan ikut, parti jadi tak terkawal, Zahid nampak lemah. Dalam politik, satu api kecil boleh bakar satu rumah. Zahid perlu tunjuk kuasa sebelum PRN Sabah dan PRU. UMNO tak boleh nampak berpecah, lebih-lebih lagi bila Perikatan Nasional tengah tunggu peluang. PAS nak kaut isu, bersatu nak cucuk dari belakang, Akmal jadi liability dan kini bukan aset. Adakah Zahid akan terus pecat? Kemungkinan besar iya. Akmal terus serang terbuka, enggan patuh keputusan parti, guna isu ini untuk bina jenama pribadi. Zahid mungkin mulakan dengan amaran gantung jawatan, akhirnya buang terus. Ini langkah klasik UMNO. Kesimpulannya, tuan-tuan dan puan-puan, Akmal ada dua pilihan sahaja. Patuh keputusan parti atau keluar dan bina parti sendiri. Kalau masih dalam UMNO tapi menikam UMNO, itu bukan keberanian, itu oportunis. Dan Zahid pula, kalau mahu UMNO hidup, dia tiada pilihan lain selain tegas. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Apa pula pendapat Anda? Patut atau tidak Zahid pecat saja Akmal Saleh? Atau teruskan dia sebagai anak emas Zahid dan UMNO? Kita jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana sudah menamatkan video ini dengan baik sekali. Saya ingin kongsikan beberapa buah buku yang sangat menarik. Ini saya sisipkan. Yang pertama, Muslihat Mahathir.
Sekiranya Anda berminat untuk melihat bagaimana muslihat Mahathir yang dituliskan di dalam buku ini, Anda boleh baca ini untuk menambahkan pengetahuan Anda, untuk Anda tahu siapa Mahathir yang sebenarnya. Buku ini sangat luar biasa. Ketika saya membaca, saya terkejut. Wow! Dan saya semakin berilmu. Kedua, buku yang kedua yang saya ingin kongsikan pada Anda ialah Pemikiran Tun Mahathir. Ini ditulis oleh seorang pakar yang sangat-sangat luar biasa, merungkai. Dia kasih pecah semua pemikiran Tun Mahathir. Ini bukunya yang sangat luar biasa. Sekiranya Anda mau tahu macam mana Mahathir punya cara berfikir, ini dia. Dan yang ketiga, buku yang saya ingin kongsikan bagi Anda ialah tajuk dia Paradise Lost Mahathir. Okey, ini dia beritahu bagaimana paradise itu surga yang diwar-warkan di Malaysia nampaknya sudah hilang menurut Mahathir. Ada buku ni, kalau anda berminat untuk beli, tekan, ada di Shopee. Okey, saya bagi link dia. Alright.